Kita simpan emas, kita ada dua pilihan untuk kita tukarkan emas tersebut kepada wang tunai. Sama ada kita pajak emas tersebut ataupun kita jual emas tersebut. Inilah kelebihan untuk orang yang menyimpan emas. Namun, sejauh manakah kefahaman kita tentang proses gadai emas? Gadai emas ini bermaksud kita membuat pinjaman tunai di Ar-Rahnu dengan menjadikan emas sebagai cagaran. Dalam tempoh 6 bulan, anda perlu menjelaskan semula pinjaman tersebut beserta dengan kadar keuntungan yang ditetapkan oleh syarikat Ar-Rahnu. Jika gagal, emas anda akan dilelong oleh pihak Ar-Rahnu. Kelebihan gadai emas adalah anda tak perlu buat pinjaman di bank jika memerlukan tunai dengan segera. Cuma pastikan anda ada tujuan yang jelas jika mahu menggadai emas. Contohnya untuk tujuan pusingan modal perniagaan. Selepas selesai urusan perniagaan anda boleh tebus semula emas tersebut. Elakkan daripada menggadai emas semata-mata nak pegang duit. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Sekiranya tuan-puan berminat untuk membuka tabungan emas bersama Public Gold, boleh berhubung dengan saya, insyaAllah. Saya bimbing tuan-puan sebaiknya.